السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله القوي المتين، يجعل من في الأرض يتخطى في متين الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا متين القلب حتى نلقاك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis, kita hadiahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hadiahkan Fatihah kepada arwah ibu ayah kita, orang-orang yang kita kenal, jiran tetangga muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang-orang yang ada kebaikan pada diri kita, orang-orang yang pernah kita datangkan kemudaratan pada diri mereka. Hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan Jalla wa'ala kumpulkan kita, kumpulkan mereka semuanya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أصحابه وأزواجه وأهل بيت المطهرين سيدنا فاطمة الزهراء حسن وحسين وعلي مرتضى وجميع ساداتنا علي وعلي، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجيراننا وأصحابنا ومن ينتسب لنا أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى ما نوى سلفنا الصالح، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. Muka surat 139. Membantu anak. قال مصنف رحمكم الله ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. Wahai saudaraku, hendaklah seorang ayah berusaha membantu anaknya supaya mentaatinya tanpa banyak memintanya untuk menunaikan hak-hak yang tertanggung di atas pundaknya, di atas bahunya. Terutama sekali pada zaman sekarang ini, yang sangat kurang orang suka membuat kebajikan, tetapi sangat banyak orang yang suka membuat kejahatan. Seorang anak yang tidak suka menyusahkan ayahnya bolehlah dikira sebaik-baik anak pada zaman sekarang ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk mentaatinya. La ilaha illallah. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tahrim. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Kata Jalla wa'ula, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu, kemudian keluarga kamu. Dalam pengajian kita pada malam yang mubarak ini, kita membicarakan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Seorang Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk mentaatinya. Ingat bahawa sesungguhnya diri sendiri adalah segala-galanya di dalam urusan kita dengan Allah. Itu letakkan dalam akal. Jangan mengharapkan yang lain dulu. Yang first, buatkan persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, bolehlah kalau kita nak mengharapkan adanya doa daripada anak, doa daripada isteri, doa daripada kaum kerabat, doa daripada sahabat handai. Dan bolehlah kita nak mengharap ketika itu juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Jadi ketika mana apabila kita sudah berada pada jalan yang benar dalam sangkaan kita, mengikut apa yang dikata oleh sahabat-sahabat kita, mengikut apa yang dikata oleh isteri kita, mengikut apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kenal kepada kita, mengatakan kamu ini Masya Allah, bagus. Artinya kamu sudah berada pada jalan yang benar. Sekarang ini akan tetapi kamu nak capai kepada jalan yang benar ini, berapa lama kamu ambil? How many years yang telah kita lalui? Baik. How many years yang telah kita lalui, kita telah capai. Alhamdulillah. Sekarang ini permasalahannya, apakah kita nak jadikan anak kita juga? How many years dia berada di dalam sesuatu hal sebelum dia dapat hidayah Jalla wa'ula? Apakah kita inginkan begitu? How many years yang sebelum dia dapat hidayah Jalla wa'ula, kita mati in between, kita belum tentu dapat doa daripada dia. Sehinggalah dia dapat hidayah daripada Jalla wa'ula. Jadi oleh yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat-sangat akan merahmati seorang ayah yang mendidik, yang mengatur, yang mendatangkan kebaikan, memberikan pertolongan kepada anak untuk berbakti kepada diri dia. Itu dia. Jadi sekarang ini tuan-tuan, wallahu alam, apabila kita tidak menyenangkan anak, apakah anak akan menyenangkan kita? Wallahu alam. Maka jangan ambil sesuatu yang belum pasti. Buat sesuatu yang pasti. Apa dia? Nabi kata rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang mendidik anaknya supaya mentaati diri dia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan
kita tergolong daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semua kita dah ada ayah, kita semua dah jadi ayah dah. Bukan ayah je, ada yang datuk dah. Tuan-tuan, kalau umur kita dekat Hadramaut, dekat Yaman, kita bukan jadi datuk dah. Kita dah jadi moyang. Lebih kurang lah. Habib Omar umur dia 61. Anak dia dah kahwin. Cucu dia dah kahwin. Cicit dia nak kahwin. Habis bapa dia dah jadi pangkat berapa sekarang? Moyang. Ataupun atas lagi. Umur baru 61. Kita fikir dunia, dia fikir macam mana nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Nabi kata, rahimallahu walidan. Allah Ta'ala merahmati seorang ayah. Itu yang dia fikir. Dia tak fikir pun dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan. Baik. Hubungi silaturrahim. Apa hubungi ni? Sambung. Hubungkan silaturrahim. Hubungi silaturrahim. Hubungi nak telefon mana pula? Betul? Ini bahasa Indo lah. Mungkin. Hendaklah anda memperhubungkan silaturrahim. Yakni pertalian kerabat yang terdekat demi terdekat. Berbuat kebajikan terhadap jiran tetangga yang terdekat pintunya. Kemudian yang terdekat. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tushriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil jambi was sahibi bil. Kata Nabi, kata Jalla wa'ula, abdikan diri kepada aku. Jangan kamu mensyirikkan aku sedengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana. Okey. Tuan-tuan tengok kat sini. Ini ayat Quran. Mula-mula Allah Ta'ala kata, wa'budullah. Abdikan diri kepada aku. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala tusyriku bi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan aku dengan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala tambah waw kat situ. Wabil walidaini ihsana. Waw di sini nak menunjukkan kalimah tu diambil daripada kalimah sebelum. Kalimah sebelum tu apa? Apa dia punya fi'il? Wa'budu. Suruhan dia apa? Wa'budu. Apa dia? Abdikan diri kepada aku. Baik. Sekarang ini, bila Allah Ta'ala letakkan waw dekat situ, ada ataf. Nak menunjukkan abdikan diri kepada aku, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan kepada aku, dan abdikan diri kepada ibu dan ayah kamu. Itu maksud dia. Itu maksud waw daripada waw ataf. Dia ambil hukum sana, dia bawa dekat sini. Baik. Sekarang ni, persoalan. Okay. Kita bincang sikit. Persoalannya sekarang. Apa maksud wa'budullah wa'budul walidain? Abdikan diri kepada Allah, abdikan diri kepada ibu dan ayah. Di sini kita kena faham.
ibadah artinya kamu sembah kepada pemilik dunia dan langit, Allah Jalla wa'ala. Tapi apakah kita sembah ibu dan ayah? Tidak. Baik. Jadi kenapa didatangkan waw? Waw tu mengambil hukum. Maka datang satu lagi hadis Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah sekira mana ada makhluk yang boleh untuk mengabdikan diri kepada mereka, nescaya ibu dan ayahlah yang patut untuk kita abdikan diri kepada mereka. Itu hadis tu. Hadis tu menolak dalil waw. Jadi yang mengambil hukum wa'budu, letakkan dekat ibu dan ayah, hadis tadi, ayat tadi terbatal hukumnya. Ayat tu baca hukumnya sama je, tetapi terbatal maksud daripada persamaan Allah itu dengan ibu dan ayah. Akan tapi Nabi kata, kalaulah ibu dan ayah tadi boleh jadi seperti Allah, maka ibulah, ayah dan yang sepatutnya jadi seperti Allah. Itulah maksudnya. La ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kita kena mengabdikan diri kepada ibu dan ayah. Baik. Imam As-Sayuti radhiyallahu ta'ala anhu, dia datangkan 5 faedah di dalam kitab Khumasiyah. Di dalam kitab 5 perkara. Semua 5 perkara. Dalam kitab tu ada satu tajuk berkenaan dengan sedekah. Dia kata sedekah ini terbahagi kepada 5. Yang pertama, sedekah dengan harga 10 kali ganda, 10 pahala. Maka itu sedekah orang biasa. Sedekah dengan gandaan 90 kali, itu sedekah orang yang buta, orang yang tak sihat, orang yang pekak. Itu orang-orang yang cacat, dia sedekah, dia dapat 90 kali ganda. Kemudian ada pahala yang Allah Ta'ala berikan di dalam sedekah kepada kaum kerabat. Itu Allah Ta'ala berikan dengan gandaan 100,000 kali ganda. Apabila sedekah tadi pergi kepada ibu dan ayah, maka dia menjadi 900,000 kali ganda. Apabila pergi kepada ibu dan ayah. Apabila sedekah tadi pergi kepada ulama, dia akan pergi mala nihayah, tanpa ada had. Maka kemuliaan yang Allah Ta'ala sebutkan dekat sini adalah apa yang disebutkan oleh Imam As-Sayuti. Kalau kita perasan tengok dekat sini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba. Jar, jiran tetangga yang dekat. Ada jiran tetangga yang jauh sikit. Kesemua tadi orang-orang yang patut didahulukan daripada yang lain, berbanding yang lain. La ilaha illallah. Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kaum kerabat dalam banyak tempat pada kitabnya yang mulia.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu 'alal qarabati sadaqatun wasilatun." Sedekah kepada saudara adalah sedekah dan menghubungkan persaudaraan. Itu. La ilaha illallah. Apabila kita lihat ada di antara adik-beradik kita yang susah, tolonglah dia. Apabila kita lihat ada di antara anak saudara kita yang kurang kerjanya ataupun sebagainya, tolong dia. Maka kesemua tadi bukan sahaja kamu dapat pahala sedekah, akan tapi kamu dapat pahala menyatukan saudara. Bila menyatukan saudara, kata Nabi SAW, jika sekira mana kamu ingin malaikat-malaikat ini yang kanan kat kiri kamu ni lupa untuk mencatat, lupa untuk mentakdirkan apa yang ditakdirkan oleh Jalla wa'ala, lupa untuk melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka sambungkanlah tali silaturrahim. Kata Nabi SAW, kata Sayyidina Umar, orang yang menyatukan silaturrahim, orang tersebut dipanjangkan umur oleh Allah Jalla wa'ala. Umurnya itu 60 tahun. Tapi apabila dia sambungkan silaturrahim, Allah Ta'ala tambahkan lagi 10 tahun. Sambung lagi silaturrahim, panjang lagi umurnya. Begitulah kemuliaan yang diberikan oleh orang yang menyatukan silaturrahim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman pada hari kiamat. Biasanya kita akan cerita orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Tapi bila dekat sini kita didatangkan, Allah Ta'ala kata beriman dengan hari, beriman dengan aku, beriman dengan hari kiamat. Jadi, why kiamat? Kenapa dia tak datang kata amal saleh? Kenapa kiamat? Tuan-tuan, kita tengok dekat sini. Orang yang memutuskan persaudaraan. Contoh. Apakah dia itu bukan Islam? Dia Islam. Dia semayang macam biasa. Dia puasa, dia haji. Tapi dia putuskan tali silaturahim. Baik. Jadi dekat sini permasalahannya pada Islam ke? Bukan. Masalah dia kepada kepercayaan dia. Iman dia. Iman dia ada sedikit terganggu berkenaan yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka, bukan Islam mereka tetapi iman mereka. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Kerana falyasil rahimahu tadi, ianya berkaitan dengan egonya seseorang, berkaitan dengan dengkinya seseorang, bencinya seseorang. Semuanya berkaitan dengan hati. Maka apabila ianya berkaitan dengan hati, maka ianya kepercayaan kita yang kurang tentang azab yang ada pada hari kiamat. Maka Nabi ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Baik. Kenapa falyukrim jarah juga termasuk di dalam yaumil qiyamah? Dia tak ada kata amal salih.
dia termasuk daripada yaumil qiyamah. Kita tengok. Sekarang ini saya miskin. Bila saya miskin, macam mana saya nak menjamu orang? Baik. Apabila saya tidak menjamu orang, saya kuranglah tetamu. Baik. Bila saya kurang tetamu, maka saya tak nampak masalah yang ada pada hari kiamat. Apa dia? Orang yang kurang, maka kuranglah segala-galanya. Kuranglah hari kiamatnya pun kurang. Orang yang kurang berkawan, kuranglah orang yang menyukainya. Kuranglah orang yang akan mensolati jenazahnya. Kuranglah orang yang akan menghadiri perkuburannya. Kurang. Begitulah kekurang. Jadi oleh yang demikian, ketika mana falyukrim jarah, membantu jiran, memberi makan kepada jiran dan sebagainya, merupakan akhlak yang baik. Artinya orang itu faham bahawa setiap beras yang diberikan kepada jiran akan digandakan oleh Allah Jalla wa'ala 10 kali ganda. Maka dengan itu, dia percaya pada hari kiamat. Orang yang tidak mengajak manusia, orang yang tidak berkawan, orang yang ni, orang ni, apa jawapan dia? Mereka tidak percaya pada hari kiamat, yang mana hari kiamat akan menggandakan walaupun seberas, walaupun sebiji beras. La ilaha illallah. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه Jibril pula, Nabi Jibril ni datang kepada Nabi, ya Jibril, ya Rasulullah, jaga tetap jiran-jiran kamu. Ya Rasulullah, jaga jiran-jiran kamu. Ya Rasulullah, jaga jiran-jiran kamu. Apabila banyaknya diulang kalimah jaga jiran-jiran kamu, aku takut, kata Rasulullah. Aku takut. Khasyitu ayyuwarrithahu. Takut jiran tadi boleh mewarisi daripada si mati. Maksudnya apa? Orang yang paling hampir dengan kamu adalah jiran kamu. Orang yang paling hampir dengan kamu adalah orang yang kamu menjerit. Dia ada dengar. Cuba kamu menjerit. Abang kamu dengar tak? Adik kamu dengar tak? Abang anak kamu dengar tak? Ada, semua tak dengar. Siapa yang dengar? Jiran je. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, kata Jibril, mewasiatkan kepada Rasulullah, jaga jiran. Sampai aku takut jiran ini boleh mewarisi harta si mati kelak. Begitu dahsyat. Baik. Jiran memang tidak mewarisi. Tetapi jiran, mereka memegang kunci. Kunci syurga kamu ada pada jiran. Itu dia. Kunci syurga ada pada jiran. Betul kunci syurga itu la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi kunci syurga itu ada pada jiran kamu. Sekira mana jiran kamu kata, manusia ini tak pernah selamat daripada mulut, tangan, kaki dan sebagainya, maka
hancurlah kita di dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jiran tadi menunjukkan kejahatan seseorang itu, siapa yang akan menunjukkan? Adik-beradik tak tahu pun. Adik-beradik akan diam, adik-beradik akan ingat nampak baik je adik-beradik dia. Kakak-kakak dia semua baik je. Tak ada yang jahat lah. Yang jahat ni siapa yang tahu? Jiran. Isteri, itu dia tahu. Yang lain, semuanya nampak baik. Jadi oleh yang demikian, jagalah jiran. La ilaha illallah. Nabi SAW tiada seumpama pertalian silaturrahim dan berbuat kebajikan kepada jiran tetangga melainkan dengan menahan diri dari suka menyakiti mereka serta bersabar atas penyusahan mereka terhadap diri kita, kemudian berbuat segala macam yang baik sedaya upaya kepada mereka. Jiran, kadang-kala dia, kalau rumah-rumah lot lah kan, kadang-kala jiran dia ambil tanah sikit sebelah. Sikit. Tak apalah. Alhamdulillah. Nabi SAW telah bersabda, Laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idha qata'at rahimahu wasalaha. Bukan penghubung silaturahim itu dengan membalas kebaikannya, tetapi penghubung silaturahim itu apabila dia diputuskan tali hubungan itu, dia malah menyambungkannya. Sekarang ni tuan-tuan, antara kita, orang-orang yang sebelah kita, kita tak pernah tegur, kita tegur, itu bukan sambung silaturahim. Sebab tiap-tiap hari tuan-tuan jumpa. Silaturahim ini orang yang kita 10 tahun dia dah tak jumpa kita. 10 tahun dia tak datang solat kat surau ni, apa dah jadi dengan dia ni? Itu maksud silaturahim, menyambung silaturahim. Kalau kamu sambung yang sudah baik, itu bukan sambung. Sambung sesuatu yang sudah buruk, disambungkan supaya jadi baik. Itu dia. La ilaha illallah. Dan kadang-kala, kalau kita perasan, apabila buruk, abang dengan adik bergaduh, masalah berpanjangan 20, 30 tahun, yang menjadi permasalahan selepas itu, abang dengan adik jadi baik. Yang menjadi masalah anak dengan anak. Dah bergaduh pula dah. Jadi punca hanya sebab kau dah ambil tanah ayah, kau tak bagi aku. La haula wala quwwata. Pasal tanah, pasal harta, pasal itulah berlakunya pergaduhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan ahli keluarga kita daripada terkesan dengan dunia. La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda lagi, Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idha ahsana an-nas wa la tusi'u idha asa'u. Wattinu. Wattin. Okay. Biasakan diri kamu untuk berbuat baik apabila ada orang berbuat baik kepada kamu. Dan jangan sekali-kali kamu berbuat jahat kepada sesiapa pun
jika mereka berbuat jahat kepada kamu. Wallahu a'lam. Akhlak ni tuan-tuan, bila kita nampak akhlak, nak tanya lah, kita bincang sikit. Bila kita nampak akhlak seseorang, bila tu tuan? Agak-agak lah tu kita dah nampak kan. Kita kadang-kadang kita nampak orang pun kita dah tahu dah. Oh, orang ni gini lah. Contohlah. Jadi bila kita tahu orang tu, maksudnya akhlak dia tu, bila? Mungkin saya boleh katakan begini. Kita tengok akhlak seseorang itu pada sesuatu yang tiba-tiba berlaku. Contoh, dia keluar dia kat dalam surah dia baik elok je, masya-Allah. Oh baiklah, okey. Tapi dalam satu keadaan tiba-tiba akan berlaku segala-galanya. Contoh, dia keluar daripada surau, pergi dekat depan, tengok slipper dia hilang. Cilaka punya orang. Contoh. Jadi apa maksud dia? Akhlak belum baik lagi. Walaupun dekat sini okey. Jadi itu antara cara untuk kita melihat seseorang. Akan tetapi ada satu perkara yang kita kena letakkan dalam akal supaya kita tidak jadi jahat. Apa dia? Jangan sesekali meremehkan sekecil-kecil pahala. Jangan sesekali meremehkan sekecil-kecil pahala. La ilaha illallah. Tapi kita ada pahala yang besar yang menanti kita. Ayah ya muazzin, semua sedang menanti pahala ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Jadi manusia ni, untuk kita mengenal diri dia, lihat kepada sadmah al-ula. Pernah suatu ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu di tanah perkuburan bersama dengan para sahabat. Kemudian didapati ada seorang wanita yang sedang menangis dekat kubur. Nangis. Dan nangis dengan dalam keadaan niyah, meraung dan sebagainya. Kemudian datang Nabi SAW, Nabi kata, "Ya amatullah, sabarlah." Kemudian wanita tadi pun, "Kau apa tahu?" Jadi Nabi pun tak apalah, jalan. Nabi tidak membalas, Nabi jalan. Bila Nabi jalan, sahabat-sahabat yang kat belakang Nabi, dia pun cakap, kau tahu tak siapa yang kau marah tadi? Itulah Nabi. Oh, ya ke? Dia pun kabut pergi kejar Nabi SAW. Bila kejar Nabi SAW, Nabi kata, "As-sabru fi sadmatil ula." Sabar itu pada hentakan pertama. Bila dah 2, 3, 4, 5, aku dah beritahu, kau sabarlah. Kau tak sabar, kau jalan dah. Itu dah hentakan pertama tadi, tu aku dah beritahu tadi. Tapi bila kau tak sabar, habislah. Jadi maksudnya, untuk kita mengetahui manusia itu, kita boleh lihat pada sadmatil ula, pada hentakan pertama. Itu antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Hal min sa'ilin fa'astajibu lah. Allah Ta'ala kata dalam hadisun kursi pada 1/3 malam, apakah ada orang yang meminta, akan aku memberikan apa permintaannya? Maka saya hari ini saya bertanya, apakah ada orang yang nak bertanya, akan aku menjawabkan pertanyaannya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون
وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.